Perbezaan emas 916 dan emas 999. Ramai orang dengar 916 dan 999 tapi tak semua faham apakah perbezaan di antara kedua-duanya ini. Sebenarnya ia cuma beza pada tahap ketulinan. Emas 916 bermaksud ia 91.6% emas tulen. Selebihnya campuran logam lain untuk kuatkan struktur. Sebab itu 916 lebih keras, lebih tahan dan lasak dan lebih sesuai dipakai hari-hari sebagai barang kemas. Emas 916 tak mudah bengkok bila dihentak dan tak senang cala. Manakala emas 999 pula 99.9% emas tulen, hampir pure gold. Nilainya lebih tinggi sebab kandungan emasnya paling maksimum. Tapi sifatnya lembut. Kalau buat gelang atau rantai, jatuh sikit pun boleh berubah bentuk. Sebab itu emas 999 lebih sesuai untuk simpan dan pelaburan, bukan untuk pakai harian. Untuk ringkaskan, emas 916 pakai, emas 999 simpan. Satu cantik untuk bergaya, satu cantik untuk bina kekayaan. Bila tahu beza, baru tak salah pilih ikut tujuan. Jom saya bantu daftar Encore Public Go percuma untuk mula menyimpan emas 999 untuk membina kekayaan.